Hai semua, apa khabar? Bertemu kembali untuk pelajaran pada hari ini. Untuk pelajaran Bahasa Melayu tahun 2 untuk Sekolah Kebangsaan. Hari ini kita akan menggunakan buku teks Bahasa Melayu jilid 1. Tajuk pada hari ini ialah pertandingan fotografi. Murid-murid boleh buka muka surat 12. Kemahiran yang kita akan belajar pada hari ini ialah kata ganti nama diri. Apa tu kata ganti nama diri? Okey, kita akan tahu sekejap saja lagi. Okey, kita berkenalan dulu. Apa itu kata ganti nama diri? Okey, kata ganti nama diri ialah perkataan yang gantikan nama diri sendiri atau orang lain. Murid-murid faham ke tak faham? Okey, kita tengok contoh. Contoh, nama saya Didi. Okey, nama saya Didi. Saya sangat rajin. Jadi perkataan saya ni ialah ganti nama diri bagi nama Didi. Okey, saya ini menggantikan perkataan nama Didi. Yang kedua, saya dan Gigi kawan baik. Kami suka bermain bola. Okey, perkataan kami ni ada silap. Satu je sebenarnya. Kami suka bermain bola. Jadi kami ni lah kata ganti nama diri yang menggantikan perkataan saya dan Gigi. Jadi kita gantikan dengan perkataan kami. Okey, contoh berikutnya. Razi tunggu saya di sana. Kita balik bersama-sama. Jadi perkataan kita ni menggantikan nama Razi dan saya. Kita ni merujuk kepada Razi dan saya. Okey, contoh yang lain. Ali kawan saya. Dia sangat baik. Okey, dia ni ialah ganti nama diri untuk Ali. Okey, saya gantikan Ali dengan perkataan dia, ganti nama diri. Contoh lain, itu Dr. Hadi. Beliau bapa saya. Okey, beliau ni ialah kata ganti nama diri bagi Dr. Hadi. Berikutnya, itu Ana dan Ina. Mereka sepupu saya. Okey, mereka ni ialah ganti nama diri untuk Ana dan Ina. Didi, jangan lari. Nanti awak jatuh. Okey, awak ialah ganti nama diri untuk Didi. Okey, itu ialah contoh-contoh lah kata ganti nama diri. Jadi murid-murid buka buku teks halaman 12. Okey, jom baca petikan ini. Okey, kita baca bersama-sama dialog. Okey, baca tajuk ikut saya. Pertandingan fotografi. Hana, Sumi, ayah saya memenangi hadiah pertandingan fotografi. Sumi, wah, hebatnya ayah kamu. Apakah gambar yang dihantar oleh ayah kamu untuk pertandingan itu? Hana, oh, ayah menghantar gambar percutian keluarga kami di Bukit Larut. Kawan-kawan ayah saya
juga menyertai pertandingan itu, tetapi mereka hanya mendapat hadiah sagu hati. Walaupun begitu, mereka tetap gembira. Sume. Marilah kita lihat gambar ketika majlis penyampaian hadiah tersebut. Hana, baiklah, ini gambar-gambarnya. Okey, kita kena sambung dialog Sume dan Hana. Okey, seterusnya cuba kita tengok kata ganti nama diri yang ada dalam dialog ini. Okey, saya, kamu, kami, mereka, mereka lagi, kita. Okey, seterusnya murid-murid buka muka surat 16 untuk buku aktiviti ni. Udahlah, murid-murid buka buku aktiviti dan buat latihan pada muka surat 16. Okey, ini ialah aktiviti di muka surat 16. Okey, murid-murid kena baca dialog dan isikan kata ganti nama diri berdasarkan jawapan di atas. Di atas ni ada 6 kata ganti nama diri. Murid-murid isikan kata ganti nama diri dalam dialog. Okey, murid-murid cuba lakukan isikan sendiri. Kemudian cuba murid-murid bandingkan jawapan yang saya berikan selepas ini. Cuba murid-murid lakukannya sendiri dulu untuk uji kefahaman murid-murid. Okey, sekarang murid-murid dah buat, dah isikan jawapan, dah tulis jawapan sendiri. Dan cuba semak adakah jawapan murid-murid sama dengan jawapan yang diberikan ini. Okey, ini ialah jawapan yang betul. Cuba murid-murid semak. Dan kalau ada kesalahan, sila padamkan dan betulkan kesalahan murid-murid. Baiklah murid-murid, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Dan kita jumpa lagi pada pelajaran yang berikutnya. Jumpa lagi.